Sekali lagi kita sambung bacaan kita kepada kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Nama kitab kita ni Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, ataupun terjemahan dia dengan makna 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Jadi bandingan kita ni bukan Nabi dengan umat, tak ada bandingan. Bukan level kita untuk banding dengan Nabi, tapi dia berbanding dengan sama-sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, mantan pengurusi, ahli kuasa Surau Al-Manar, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 11 hari bulan 7 2026 bersama dengan 25 Muharram 1448. Sekali lagi kita sambung bacaan kita kepada kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Nama kitab kita ni Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, ataupun terjemahan dia dengan makna 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Jadi bandingan kita ni bukan Nabi dengan umat, tak ada bandingan. Bukan level kita untuk banding dengan Nabi, tapi dia berbanding dengan sama-sama Nabi. Sama-sama Nabi, para anbiya, barulah kita boleh buat bandingan. Jadi Alhamdulillah kita telah berhenti pada Muharram tahun lepas, iaitulah kelebihan yang ke-31. Kelebihan yang 31, akhlak Nabi SAW yang cukup indah, yang cukup cantik. Saya tak nak ulang baliklah, kita tengok dari rakaman yang lepas. Sambungan kita kelebihan yang ke-32. Kitab ini kecil, tapi ditulis oleh seorang tokoh ulama yang besar. Nama dia Izzuddin bin Abdul Salam, dikenali dengan nama Sultan Ulama, Ba'i'ul Muluk, penjual raja-raja. Ini pelik dia ni. Hari orang jawatan besar gini. Nama dia Sultan Ulama, penjual raja-raja. Dia tak main jual ikan, jual orang. Jadi Sultan Ulama ni dia tulis kitab yang besar, Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Dia kumpul hadis-hadis yang sahih tentang 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para anbiya yang lain. Sambungan kita yang ke-32, sifat Nabi SAW iaitulah bersifat lemah lembut. Dia linuh, lemah lembut. Nak banding dengan Nabi lain, cepat bertindak. Sebagaimana Allah telah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Dengan rahmat Allah Ta'ala, Nabi berlembut dengan musuh dia. Berlembut ketika berunding. Ketika berperang, tak ada lembut. Kita kena ingat, kita ni bukan semua lembut ya. Orang ni baik ni lembut, dengan musuh pun lembut. Waktu duk berlawan pun lembut juga, itu tidak lembut, namanya itu lemah. Jadi kita kena beza di antara lemah lembut dengan lemah saja, maka itu bukan sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji iaitulah kita bersifat lemah lembut, lunak dengan orang-orang yang dijangka boleh memberi kebaikan kepada Islam ataupun untuk dirinya sendiri. Maka Nabi SAW, 'alaihi wasallam, 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 'alai
Dia mari macam-macam dia buat pada Nabi SAW. Sekali satu malam Nabi pakai ridak. Dia pusing dia punya ridak ni sampai tercekik tekuk Nabi SAW. Tapi Nabi masih lagi bersabar. Nabi masih lagi bersabar dengan kerenah-kerenah yang dibuat oleh orang kafir, sebab itulah sifat dia mengharapkan orang ni satu masa masuk Islam. Cuma apabila kejahatan melampau, kita ingat, kita hidup ni biar ada prinsip. Kita boleh sabar biar bertempat dan bertempoh. Bila dia sudah melampau, contohnya beberapa orang mari letak perut unta ke atas ketika Nabi sedang sujud, sehingga Sayyidah Fatimah, anak Nabi, mari angkat perut tu. Waktu itulah Nabi kita selalu berdoa kepada beberapa penjahat yang sedang ketawa tengok Nabi dikhianat. Nabi sebut nama. Beberapa nama yang disebut, kata di ahli sejarah, nama-nama yang disebut itu semuanya mati dalam peperangan Badar. Mana tempoh tak lama. Tempohnya tak lama, tapi bukan masa itu juga. Daripada Nabi kena khianat sebelum hijrah. Dan berlakunya perang Badar pada tahun yang kedua hijrah. Maknanya dalam sekitar 2 ataupun 3 tahun barulah hukuman sampai kepada si penjahat. Tapi itulah sifat Nabi SAW, bersifat lemah lembut dia untuk mad'u, orang yang didakwah. Jadi contohnya waktu lepas ni kita akan jumpa apa yang dicontohkan oleh para ulama di sini, iaitulah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bersabar dengan kerenah-kerenah yang dibuat oleh puak kafir. Itu dia panggil dari sudut tenangnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-33, wa amma shiddatuhu 'alal kafirin. Nabi bertegas keras dengan musuh-musuh yang menentang Islam. Orang menentang Islam kita jadi baik lagi. Itu dia panggil lemah bukan lembut. Ya, lemah lembut ni dia kena campur dua. Lemah lembut baru tak apa. Macam juga orang panggil banyak lambat. Dia kata, oh dia ni banyak lambat. Tapi kalau makan banyak dengan lambat pula, itu dipanggil lain pula. Macam mana dia tu? Dia tu makan banyak, dah lambat pula. Lambat siap pula. Jadi makna bahasa Melayu ni bila dia campur dua, dia ada makna lain. Adapun tegasnya Nabi terhadap orang-orang kafir yang menentang dan rahmatnya kepada orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut sifat ini dalam suratul Fathi ayat 29. Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersama dengan Nabi, asyidda'u 'alal kufar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam. Tapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang, rahmat, merahmati bersama dengan sesama orang Islam. Jadi ayat ini, para jemaah sekalian, ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam keras dan rahmat. Satu. Dalam siri yang dulu-dulu, lepas-lepas dulu, ingat tak? Salah satu daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak panggil Nabi dalam Quran dengan nama. Tak ada dalam Quran ya Muhammad. Habis macam mana dengan ayat ni? Ni kita nak betulkan, orang panggil nak taufik di antara keistimewaan Nabi. Allah SWT tak panggil dia dengan nama. Dalam Quran Tuhan akan panggil Nabi dengan jawatan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Muhammad, tak ada dalam Quran. Tak panggil. Kerana itu kata di para ulama, tidak eloklah. Contohnya kalau kita tak berselawat, kita panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak panggil dengan nama, dia panggil dengan jawatan. Maka di sini Muhammadur Rasulullah bukan panggilan. Allah nyatakan sifat Nabi. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah.
Sifat dianya asyidda' 'alal kufar, ruhama'u, dengan umat dia sangat-sangat lemah lembut, dan ini sifat sahabat-sahabat Nabi. Wallazina ma'ahu asyidda' 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Maka kita kena sedar bahawa itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegas dengan orang kafir. Dan dia tegas berprinsip. Dalam peristiwa Uhud, dalam peristiwa peperangan Uhud yang kita dah bincang dulu, ketika hentaman yang dibuat oleh tentera Abu Sufyan kepada Islam sungguh dahsyat, sehingga Nabi Allah sendiri luka muka dia, berdarah muka. Dan ketika Abu Sufyan merasai dia telah menang, dia naik atas bukit tepi Uhud tu, dia bertempik. Afikum Muhammad. Muhammad ada? Dengan bangganya Abu Sufyan. Muhammad ada? Nabi kata, la tujib. Jangan jawab. Terus jawab. Dia pun happy. Mati dia kali. Tak jawab ni. Kono-kononnya banggalah dia tu. Mati dah Muhammad. Afikum Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah tu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kalau kita kata, Abu Bakar ada? Nabi kata, jawab lah. Tak jawab. 3 orang dia panggil nama. Dia mention nama 3 orang. Afikum Umar. Nabi kata, sudah jawab. Umar nak jawab macam dah. Umar ni, dia kira nak berlawan dia. Dia orang tegas. Jadi, kata dia mati habis kali, tak jawab tu. Tengah dia duduk happy tu, dia pelau. A'li hubal. Berhala tinggi hari ni. Nabi kata, jawab. Sebab, dia sentuh peribadi tak apa. Sentuh akidah, tak. Sentuh peribadi, kita boleh sabar, boleh toleransi. Tapi kalau menyentuh ba'akidah, jangan. Inilah panggil sunnat yang diajar oleh Nabi SAW. Bila sebut tentang a'li hubal, Nabi kata jawab. Umar pun jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah yang paling tinggi, bukan berhala. Berlawan lah, dia panggil bertikam lidah situ di antara Sayyidina Umar dengan Abu Sufyan. Jadi kesimpulannya, kita kena sebagai seorang Islam mesti ada izzatun nafsi, ada kemuliaan diri. Orang nak kata kita, nak hentam kita, boleh je sabar. Tapi kalau hentam agama, kacau kita punya Islam, mesti kita kena bangkit. Sebagaimana orang duduk watulah dalam poster, kata-kata pendakwah Islam, di saat Islam dihina, kamu diam, pakai kain kafan lebih baik daripada pakai baju raya. Maknanya tak ada guna dalam hidup. Islam tak boleh dibela. Umat Islam dikhianati oleh orang, kita diam. Itu dia panggil hidup berprinsip, tegas beragama. Kita boleh bertoleransi dalam perkara-perkara yang tidak menyentuh tentang agama. Itulah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ada sebuah buku nama dia Ruhama'u Bainahum. Allah Ta'ala, kita ini mengumpulkan sifat kasih sayang para sahabat yang menjadi model dan contoh. Buku ni menarik. Nama dia Ruhama'u Bainahum. Berkasih sayang sama orang Islam. Alhamdulillah buku ni saya dah baca. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari Rahmatnya Umat Islam. Ruhama'u Bainahum. Beberapa siri kuliah yang kita baca. Ana setiap kali masuknya bulan Rabiul Awal, daripada awal bulan sampai ke akhir, kita akan cuba kuliah kita ni, kita akan baca kitab-kitab sirah yang kecil. Sekurang-kurangnya kalau tak sempat 20 atau 30 kuliah, dapatlah separuh daripada kitab yang kita baca untuk faedah bersama. Alhamdulillah, Ruhama'u Bainahum. Maka fiqhus sirah yang kita kena belajar dalam kelebihan ini, para jemaah sekalian, belajarlah dengan para sahabat. Kita berkasih sayanglah sama-sama umat Islam. Jangan pula umat Islam menjadi mangsa kita, tapi orang bukan Islam menjadi pujaan kita, kita kata la. Hari ini kadang-kadang orang Islam selamat, yang bukan orang bukan Islam selamat, yang Islam pula jadi tak selamat. Diceritakan ada satu kisah, seorang pemuda ni pergi kutuk orang Islam di depan seorang tokoh ulama salaf, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni orang hebat. Al-Mujahid Al-Abid. Setahun dia pergi haji, setahun dia pergi berjihad. Mana dia campur. Dia tak dulu jauh jarak. Kalau pergi berperang tak sempat dah nak U-turn balik pergi haji pula. Jadi dia setahun pergi haji, setahun dia pergi jihad.
Bila anak murid dia ni bercakap tentang orang depan dia, dia pun tanya, engkau dah pergi berperang dengan Rom? Belum. Engkau dah berperang dengan Parsi? Belum. Dia kata, Masya Allah, semua kafir atas dunia selamat daripada mulutmu, kecuali saudara Islam kamu yang tak selamat. Ini kita kena ingat. Semua orang yang bukan Islam selamat, yang tak selamatnya saudara kamu orang Islam. Jadi kita ambil lah konsep ruhama ubainahum, berkasih sayang sama-sama umat Islam ni letak di hadapan. Inilah agenda besar umat Islam. Kalau ada agenda ini berjaya dan semua kita berkasih sayang sama-sama kita, besar pahala. Yang pertama, pahala berkasih sayang sama umat Islam ni, salah seorang daripada calon yang akan duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Kita sayang kepada saudara kita sebab dia orang Islam. Kita sayang kepada saudara kita sebab dia orang mukmin. Kita sayang kepada saudara kita sebab dia sayang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada yang ke-34. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 34, hirsuhu ala imani ummatihi. Sifat dia nak sangat. Kalau kita kata tamak sangat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, nak apa? Kalau boleh semua umat dia ni beriman. Sifat dia nak kalau boleh semua orang ini beriman. Wa ra'fatihi bil mu'minin, dan lemah lembut Nabi dengan orang beriman, dan kasihan belah dia kepada semua orang. Allah Ta'ala gambarkan sifat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata telah datang rasul dari kalangan kamu sendiri. Rasul dari kalangan manusia. Kalaulah konteks ayat ni turun pada masa tu, bukan sekat manusia, Arab, Quraisy, orang Mekah, duduk sekali dengan Abu Jahal satu kampung, pak anak saudara Abu Lahab. Tapi apa boleh buat? Walaupun satu kampung, satu keluarga, hidayah milik Allah. Tak terima dia. Sepatutnya dia lah orang Mekah lah paling bangga. Oh, syukur kita. Rasul di kalangan orang kita. Orang kampung kita Rasul. Nah, jadi ini tak kira orang kampung, kalau dia bercanggah dengan pandangan dia, Rasul boleh hentam. Apa sifat dia? Ada setengah ulama tafsir, min anfusikum min anfasikum. Orang yang terbaik di kalangan kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Susah hati sangat kalau orang Islam ni kena khianat ke orang ke, susah. Harisun alaikum, sangat gemar dia, sangat loba dia, sangat tamak dia untuk kamu beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan sifat Nabi dengan orang beriman itu sangat rauf, kasihan belas, kasih sayang. Jadi kata di para ulama, hadis ayat ini diterjemahkan dengan satu soalan. Tanda ni tuan-tuan, soalan ni menarik. Soalan ni ditanya oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia suka tanya. Sebab itulah di antara isteri Nabi di kalangan para sahabat yang dia panggil alimatun, orang alim di kalangan sahabat. Satu hari dia duduk kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun, ada ke tidak satu hari yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, dia rasa sedih lah, penat, lebih daripada hari Uhud. Tengok ini orang cerdik. Dia tanya dan dia bagi skema jawapan. Hari Uhud saya tahu. Sebab Rasulullah Aisyah dah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maknanya hari Uhud saya tahu dah. Saya nak hari yang lebih sedih daripada Uhud. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, hari apa tu? Kalau muslimat dia kata hari Khadijah wafat lah. Nah, muslimat dia kira nak ingat dia dah. Gitulah. Hari dia mati. Dengar jawapan. Jawapan ni sangat menyentuh kita punya rasa. Nabi kata, ya Aisyah,
laqad laqitu min qaumiki. Aku telah menghadapi suatu suasana daripada kaummu, daripada buat-buat Quraisy lah, buat-buat kafir ni masa tu. Iaitu lebih daripada apa yang berlaku pada Uhud. Uhud tu berat dah. 70 orang sahabat syahid. Nabi sendiri berdarah muka dia, patah gigi dia, berat dia dah tu. Tapi nak berat lagi. Iaitu hari aku pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif ni bila? Sebelum Isra' Mi'raj. Awal lagi lah. Hari aku pergi ke Taif, pergi berdakwah kepada Bani Abdu Yalail bin Abdu Kulal. Nama puak-puak sakit, puak Taif. Falam yujibni ila ma'aratu. Seorang-seorang Nabi kita jumpa, semuanya tak setuju. Bahkan dia perli Nabi pula. Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak jumpa ke nak cari Rasul daripada-Mu? Allahu Akbar. Inanya. Nah, yang seorang lagi pula, Mu Rasul. Hai. Aku nak pergi koyak kelambu Kaabah kalau betul Mu Rasul. Makna kata-kata penghinaan yang cukup dahsyat. Cuma Nabi kata, tak usah bising lah. Maka Nabi berada di Taif 10 hari. Akhir sekali, tak ada siapa nak terima dakwah Nabi. Nabi pun nak balik, keluar daripada Taif, nak balik ke Mekah. Ketika itulah dia dipukul, dikejar oleh budak-budak yang nakal-nakal di Saqif. Lontar Nabi dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan-jalan, dia kata, aku berjalan dalam keadaan humum, sedih sangat. Hatta sampai di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib ada setengah ulama kata Qarnul Manazil. Kalau kita pergi ke Taif, sekarang ni boleh katakan pakej yang pergi Mekah, dia pergi ke Taif dulu. Dah ramai yang sampai ke Taif. Pergi baru ni Taif. Gini. Jumpa di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib tu ada kata Qarnul Manazil. Ada pendapat kata tak, Qarnus Sa'alib ini dekat dengan Mina. Tak usah kira lah kat mana pun, yang penting kita nak dengar cerita. Sampai di sini, tiba-tiba aku dengar suara di langit. Bunyi banyak-banyak bergegar. Nabi tengok atas. Fanazartu faiza fiha Jibril. Rupa-rupanya bunyi suara kuat tadi, malaikat Jibril turun dari langit. Jibril dia turun dari langit. Biasanya Jibril ni kalau dia nak jumpa Nabi SAW, dia akan jumpa dengan rupa manusia. Jumpa manusia. 2 kali je Nabi tengok Jibril dengan rupa yang asli. 2 kali. Sekali di bumi, sekali lagi waktu malam Isra' Mi'raj. Besar Jibril ni. Dia ada 600 sayap. Keping sayap dia gelap timur barat. Besar dia. Nabi tengok dia 2 kali. Bila dia mari, fanada ni. Dia kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Tuhan dengar belaka tu. Kata-kata penghinaan yang dibuat oleh puak-puak Saqif, puak-puak Taif pada kamu tu, Tuhan dengar belaka. Allahu Akbar. Dan kami malaikat bergetar nak turun, tapi tak ada arahan daripada Allah. Kita duk tunggu, duk tengok bila Allah Ta'ala turun, benarkan kami turun. Sekarang ni baru boleh turun. Dan bersama dengan saya, dia panggil Malakul Jibal, ketua malaikat yang jaga bukit. Kalau kita sekarang lihat ketua eksekutif bukit dalam dunia ni, duduk di bawah malaikat ni saja. Dia jaga. Dia nak angkat bukit mana, nak terbang ke bukit mana, semua boleh. Maka bagi tahu kepada dia apa yang kau nak. Apa yang kau nak. Jadi Nabi SAW tengok malaikat jaga bukit, Nabi tak kata apa. Tak katalah. Kan di Taif dekat bawah bukit banyak. Ambil lah 2-3 campur atas puak tu. Biar baru dia tahu. Tahu orang tinggi rendah langit ni. Kata orang Melayu dah. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Malaikat bukit pula kata, wa qad ba'asani rabbuk ilaik. Allah perintahkan aku turun hari ni untuk saya ikut perintah Rasulullah SAW. Nak ambil bukit mana, pergi campur kat mana ikut. Ataupun saya bagi cadangan, saya nak ambil 2 bukit Akhshabai ni, 2 bukit besar di Mekah ni, pergi campur atas puak kapi ni. Macam mana tuan-tuan? Offer besar, kita baru je kena hentam, kena hina ke puak Saqif. Kalaulah kita agak-agak, berapa bukit nak minta? Malaikat nak cuba bagi 2.
Kita tahu Allah. Dua je. Banyak lagi bukit kata, angkat semua lah. Pusing-pusing kat belakang dah. Dengar ni. Rahmatan lil alamin. Nabi kata, la. Nabi kata, tidak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. La yusyriku bi syai'. Tidak. Tak usah ambil mana-mana bukit. Aku mengharapkan kalau orang tua-tua ni yang tak mampu untuk masuk Islam, kita tunggu anak cucu dia masuk Islam. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim. Maka para jemaah sekalian, itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau dia, maka kata di para ulama yang menyebut tentang peristiwa ini, mereka mengatakan biarlah kita pendakwah bersifat seperti ini. Sifat kita nak menyelamatkan umat, bukan nak membinasakan orang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan, kalaulah diambil dua bukit tadi, campur atas kepala kafir, mati semua, semuanya masuk neraka belaka. Mati dalam kafir, menentang Nabi secara terang-terang. Berapa tahun tempoh di antara peristiwa ini dengan orang Saqif masuk Islam? Berapa tahun? Sekejap ya. Mungkin dalam 10 tahun. Bila Nabi kita hijrah, tahun yang ke-8, bulan Ramadan, Nabi SAW ambil Mekah, dia panggil Fathu Makkah. Selepas daripada raya, Nabi kita pergi Hawazin, pergi ke Taif. Masa tu Taif kuat dia punya kawalan, Nabi tak boleh masuk. Tetapi selepas daripada itu, berduyun-duyun, puak-puak Saqif masuk Islam. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, dengan kesabaran, dengan cara ketenangan yang dibawa oleh Nabi SAW, umatnya selamat. Berapa ramai kalau tidak mereka sudah di neraka, tapi dengan sebab Nabi kita lemah lembut dia, orang itu jadi ahli syurga. Alhamdulillah. Baik. Yang ke-35, wa amma nusru. Sifat Nabi SAW ni suka memberi nasihat kepada umat dia. Dia jumpa mana-mana pun, kerja dia nak menyampaikan risalah. Maka Allah Ta'ala sebut cerita Nabi ni dalam surah Fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Mu jalankan tugas ni, tak sudah ambil peduli lah dengan puak kafir duk lawanmu tu. Tak. Kalau engkau sudah menjalankan tugas, mana engkau tidak lagi diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi dah jalankan tugas. Menyampaikan kepada umat. Kerana sikit-sikit kaum dia tak usah duduk peduli. Kalau kita peduli, jadi banyaklah kerja kita pula. Maka Nabi biarkanlah apa-apa yang berlaku di kalangan mereka yang buat kacau tu, yang penting dia telah menyampaikan risalah dia kepada umat dia. Maka kata di para ulama, walau qassara, kalau Nabi cuai tak menyampaikan, nasaya dia kena dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok sikit je Nabi kita layan buat Quraisy. Tak layan orang fakir, turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi kita duk layan orang besar Quraisy, orang buta datang Nabi tak sempat layan. Bukan pilih kasih, mana tak ada layan. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana sifat Nabi SAW, sifat dia ni akan menumpukan kepada yang besar, dia tak layan semua, maka umatnya selamat. Nabi SAW pun tidak lagi dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok Nabi-Nabi lain, dia layan semua. Nabi Saleh contohnya. Nabi Saleh. Nabi Saleh ni, bila puak-puak dia, kaum wa ila Samud akhahum wa ila Samud, kaum Samud. Akhahum Salihah. Jadi kaum Samud. Kaum Ad, Nabi dia Hud. Kaum Samud, Nabi dia Saleh. Bila puak Samud ni mari minta mukjizat, dia minta unta. Nabi Saleh berdoa kepada Allah Ta'ala, unta keluar daripada bukit. Unta keluar daripada bukit. Tengok. Nabi dia layan. Tapi apa jadi? Puak Samud ni kerah kepala, dia sembelih unta. Mati lepas pada 3 hari. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita kata Alhamdulillah, itulah rahmatnya Allah Ta'ala pilih baginda Nabi SAW bersifat dengan sifat yang begitu baik. Yang ke-36, malam ni kita tersyarah panjang, kita nak habis sampai 41 ni.
Yang ke-36, wa minha anna Allah Ta'ala nazala ummatahu manzilal udul. Allah Ta'ala jadikan umat Nabi SAW ni, kita semua ni orang yang adil, pengadil, menjadi saksi kepada umat yang terdahulu. Tengok hebatnya kita. Kita mari kemudian, tetapi kita menjadi saksi kepada orang yang terdahulu. Macam mana cara dia? Tengok. Ketika berkumpulnya manusia di akhirat esok, semua kita ni akan berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang muda, yang tua, yang beriman ke yang tak beriman, semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, akan dia panggil berkumpul di mahsyar, berkumpul di ardil mahsyar. Tadi kita cerita tentang mahsyar, hari ni malam ni kita sambung terus ya lah. Jadi pada waktu itu Allah akan tanya. Tanya setiap Rasul, adakah kamu telah menjalankan tugas? Umat dia nafi. Dia kata Rasul tak jalan tugas. Tak menjalankan tugas. Tiba-tiba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak, Rasul mereka telah menjalankan tugas. Kaum dia kerah kepala, tak dengar kata. Jadi terkejutlah orang. Engkau keluar di ujung dunia, macam mana boleh jadi saksi kepada orang dulu? Macam mana kamu boleh jadi saksi kepada orang dulu? Maka peristiwa ini dinukilkan, disyarahkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'un nabi wa ma'ahu rajulan. Ada nabi, dua orang yang pengikut. Tengok tuan-tuan, jangan duk kata kalau tak ramai itu, ustaz-ustaz yang follower tak ramai itu, itu tak betul lah. Nabi ada dua orang yang pengikut dia. Ada Nabi yang 3 orang, ada yang ramai lagi, ada yang kurang. Apabila ditanya, Rasulmu menyampai ke tak risalah Allah? Dia kata tak. Boleh dia nafi dia orang tu kata tidak. Maka ketika itu, man syahidalaka? Allah tanya, Nabi, siapa yang akan jadi saksi padamu ni? Kaummu, umatmu nafi engkau menjalankan tugas. Fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Saksi kepada aku Muhammad sallallahu dan umat dia. Fatud'a ummatu Muhammad. Dia panggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mari. Kamu semua ni, Rasul ni menjalankan tugas dia. Ya. Mana kau tahu? Kita mari kemudian, macam kita tahu. Qala akhbarana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam anna ar-rasul qad ballagh. Kami dengar Rasul bagi tahu semua Nabi telah menjalankan tugas, fasaddaqnahu. Kami telah membenarkan apa yang disabak oleh Nabi SAW. Maka itulah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kamu ni umat yang terpilih, umat yang terbaik, umat yang pertengahan, macam-macam terjemahan wasata, supaya kamu menjadi saksi kepada umat yang terdahulu. Jadi itulah kelebihannya kita. Wa yakunu rasul alaikum syahid. Wa yakunu rasul alaikum syahida. Rasul pula menjadi saksi ke atas kita semua. Jadi alhamdulillah kita semua ni akan menjadi saksi kepada umat yang dulu pada hari kiamat nanti. Walaupun kita datang kemudian, kata dia Aizuddin, wa hadhihi al-khassisatu lam tasbut li ahadin minal anbiya. Istimewa ini tak ada nabi lain, hanya kepada Nabi SAW dan umatnya. Alhamdulillah. Sifat yang ke-37. Sifat yang ke-37. Allah Ta'ala jaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, la tajtami' ala dalalatin. Tak ada umat Muhammad akan sesat semua sekali, tak ada. Umat ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla fi far'in wala fi aslin. Tak ada orang panggil total umat ini sesat semua ataupun salah belaka, tak ada. Maka kata di para ulama, peristiwa ini menunjukkan kepada akan ada. Dalam hadis Nabi sebelum nama kata, lan tazala hazil ummah, umat aku ini akan ada sekumpulan orang yang menegakkan kebenaran. Sekumpulan orang yang menegakkan kebenaran. Contoh kita hari ini, hukum hakam, halal atau tak halal satu-satu perkara. Kalau individu jatuh hukum, payah. Orang nak terima, dia ni siapa? Allah SWT
beri ilham kepada pemimpin umat Islam dalam dunia ni, mereka telah berkumpul mengadakan Majma' al-Fiqhi, majlis fatwa ulama sedunia. Peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat negara ada. Tapi kita ada Majma' al-Fiqhi al-Islami, seluruh dunia berkumpul. Dia ada 2 markas, satu di Jeddah, satu lagi di Mekah. Wakil-wakil daripada negara-negara ada, mereka berbincang nak menetapkan satu hukum. Boleh ke tak boleh? Macam orang duduk khilaf tentang masalah duit ni, wang kertas ni. Wang kertas ni ada nilai tak ada nilai? Ada semua kata tak ada nilai. Wang kertas ni sama macam sat khabar ya. Macam sat khabar Cina kata orang. Boleh buat buku-buku makanan. Nah. Betul ke? Tak ada nilai. Tak lah, atas meja tu tengok. Nak tahu ada nilai tak ada nilai tak? Bergebuk orang pergi ambil. Maka majma' telah bersidang bahawa ada nilai. Baik, kita nak pakai nilai itu dari mana? Nak ambil mana? Dia punya sandaran dia, jawabnya sandaran dia kepada emas dengan perak. Emas dengan perak. Kerana itu tuan-tuan kena ingat, banyak mana kita simpan duit, betul tak? Tetapi, kita punya zakat berbeza-beza. Paling banyak, nisab zakat kita paling rendah. Berapa? Setakat ingat. 2,000 mungkin 3,000. Setakatnya saya ingat waktu lepas anda balik belajar ni, dalam 8,000 tu nisab. Tahun ni, nisab zakat kita 38,000 baru cukup nisab. Sebab tu naik emas. Itu dia panggil, duit itu memanglah dia tak jadi, tidak nilai sedih. Nilai dia bersandar kepada emas. Itu dia panggil. Maka itu tak ada satu benda dalam dunia ni, kecuali adanya ulama yang akan mempertahankan. Semua kumpulan. Imam Nawawi rahimahullah dia kata, akan ada semua kumpulan. Ulama hadis ada bagian hadis. Ulama fiqh ada bagian fiqh. Ulama akhlak tasawuf ada bagian tasawuf. Ulama tauhid ada bagian tauhid. Maknanya tak akan ada semua umat ini sesat semua. La. Jadi kita kata alhamdulillah, sebab umat Muhammad, umat marhumatun, umat yang terpelihara daripada terjebak dengan kesesatan semua sekali. Kalau ada orang bawa ajaran sesat, ada orang lawan. Kalau ada orang nak selewengkan Quran, ada orang bangkit akan menentang. Jadi alhamdulillah, itu peranan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana yang terjadi kepada umat dulu. Sekarang ni cuba tuan-tuan cari yang boleh confirm kitab Taurah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang asli. Ada ke tak ada? Yang ada sekarang ni, apa ni? Dia panggil apa ni? Kitab Taurah. Old Testament. Mengapa dia lagi tu? Injil yang ada. Tak ada dah kitab Injil. Yang adanya kitab yang direka oleh pendeta-pendeta Yahudi dan juga ahli ibadat Nasara. Tapi umat Muhammad SAW maksum, terpelihara sebab Al-Quran dia terpelihara daripada diselewengkan oleh orang. Cuma manusia ni boleh selewengkan makna Al-Quran. Banyak ya orang tafsir Quran dengan otak dia. Ini kita tak boleh nak hurai panjang di situ. InsyaAllah ini tajuk lain pula. Yang ke-38, Allah Ta'ala jaga kitab Al-Quran. Allah Ta'ala jaga Al-Quran tak boleh diselewengkan. Macam-macam lajnah ada. Lajnah pentasih Al-Quran. Di Malaysia ada, di Mesir ada Azhar, di Arab Saudi ada lajnah Mujama' Malik Fahad li Tibaatul Quran. Dia kumpul ulama-ulama besar juga situ. Dia bukan tasih mushaf saja. Bacaan Quran. Contohnya kalau tuan-tuan beli kaset, dulu kaset. Kalau ni nak beli apa ni? Lepas pada kaset mari CD. Lalu ni mari MP3. Lalu ni apa lagi? Lepas pada MP3 ni apa lagi? YouTube. Yang pentingnya bacaan yang diterbit oleh Mujama' Malik Fahad ni. Anda tengok dia punya rakaman. Syekh Ali Huzaifi tu, imam besar, imam Masjid Madinah yang berpuluh tahun tu, dia nak siapkan punya rakaman dia, bacaan tu, berapa panel duduk sebelah dia. Membaca, orang ni dengar, orang ni teliti, mak tak cukup, tambah. Kita kata Masya Allah tabarak. Jangan beli yang salat tarawih tu. Yang rakaman tarawih tu tak ada panel, tapi tak salah. Cuma untuk nak menjagakan keaslian itu, dia punya panel dia cukup besar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah jaga. Kerana itulah Allah Ta'ala cabar orang kafir
dalam Quran, kalaulah mengkumpul semua, lau ijtamatil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi. Ada 5 ayat Allah cabar kafir dalam Quran, kalau kalian boleh bagi Quran seperti yang aku ada ni, kalau kamu boleh bawa Quran 10 surah ya, tak mampu juga, bawalah mana-mana ayat. Musailimah Al-Kazab katanya cuba nak buat ayat. Dengar cerita Musailimah. Dia ambil surah Al-Fil, dia pun baca Al-Fil wa ma adraka mal fil. Gajah, engkau tahu apa itu gajah? Jismun tawil, khartum tawil, jismun kabir, belalainya panjang, bodinya besar. Kita kata apa ni Quran macam ni. Tapi dia ambil lah, pasal dia nak ambil, orang panggil wazan tu bunyi macam surah Quran. Tapi budak-budak dengar pun ketawa. Iyalah, semua orang tahu gajah tu besar. Apa nak cerita? Jadi itu dia panggil Quran tu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh selewengkan. Alhamdulillah, berbeza dengan Taurat, dengan Injil, tak ada lagi yang asli. Habis masa. Kalau tidak, kita nak cerita bagaimana seorang sahabat nama dia Salman Al-Farisi, beratus tahun dia mengembara semata-mata nak jumpa Nabi SAW untuk dia masuk Islam. Imam Nawawi kata umur Salman Al-Farisi 250 tahun. Dia duduk di bawah beberapa orang padri, seorang mati. Last kali padri yang terakhir, dia kata, tak ada lagi lah lepas pada aku mati ni orang yang betul-betul beramal dengan kitab pun Injil, tak ada. Habis, aku nak pergi mana? Dia kata, engkau pergi ke bumi yang banyak pokok kurma, tanah dia hitam. Kalau para jemaah pergi ke Madinah sekarang, sebab itulah salah satu daripada agenda Madinah ni, walaupun dia termasuk dalam perangkat samar, toke-toke bas, sebenarnya toke bas buat perangkat kita. Semua peserta mesti pergi ke ladang kurma. Kalau kita beli dekat hotel, mungkin lebih murah pun buah kurma tu tak. Tapi nak pergi juga sebab kita nak tengok tanah hitam, pokok kurma. Akhir sekali dia dijual oleh pokok Yahudi ni. Sampailah Yahudi Madinah bawa balik dia ke Madinah. Di akhirnya dia tengok, di sinilah bumi yang diceritakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah di bawah satu bumi yang banyak pokok kurma dan tanah dia hitam. Dia tengok Madinah kena dengan sifat yang ada dalam kitab Al-Taurat. Jadi dia tunggu situ sehingga Nabi kita datang SAW. Dia masuk Islam. Itulah kisah Salman Al-Farisi, seorang pengembara yang mencari Islam selama 250 tahun. Itu Imam Nawawi kata 250 tahun tu confirm. Waqilah ada pendapat kata lebih daripada 300 tahun, wallahu alam. Kita pergi kepada yang ke-39. Wa minha anna Allah satara ala man lam yutaqabbal amalu min ummatihi. Di antara kelebihan umat kita ni, kata tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Ta'ala sembunyikan amalan kita yang tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak sembunyi, berat tak berat kita? Lepas kita solat, keluar kat pintu, keluar senara, mamak bin Doloh, Dogo bin ni, semuanya reject semua awak punya solat. Macam mana kita nak keluar daripada masjid? Tengok nama keluar tu. Nama apa? Awak punya solat tadi tak khusyuk. Awak punya puasa tak betul je. Berat tak berat kita? Sekarang ni tak ada siapa tahu. Amalan dia Allah terima atau tak terima, kita pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Bahkan kalaulah ada 2 kematian di hospital, contohnya katil yang pernah azan. Kita beri setakat katil hospital dulu. Fadal Bilal. Baik, kita pergi kepada yang 39. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia umat ini. Maknanya, mana-mana amalan yang kita buat, kabul ke tak kabul, Allah je yang tahu. Kita tak boleh tahu kecuali melalui beberapa tanda-tanda yang disebut oleh para ulama. Contohnya, bila kita pergi haji. Ana banyak kali juga jumpa dengan jemaah haji ni. Lepas haji dia duduk termenung. Bila kita tanya, mana haji? Dia kata, Ustaz, saya duduk fikirlah nak tanya. Dia kata nak tanya apa? Ingat nak tanya bak bayar dam ke apa? Kena kambing ke kena unta? Dia kata, saya duduk fikir, lepas pada buat haji ni, Allah kabul ke haji saya? Soalan tu
soalan maut tu. Kalau boleh jawab ni, hebat. Kita pun jawab sambil-sambil berjalan. Kata, maaf lah Haji. Dia kata, apa Ustaz? Saya belum dapat email lagi daripada malaikat senarai-senarai jemaah haji yang dikabulkan oleh Allah. Dia kata Ustaz main gitu. Mana orang boleh tahu? Cuma para ulama seperti Imam Nawawi, imam-imam lain, dia kata tanda mabrur haji itu ada tanda dia. Tanda bila kita balik jadi lebih baik. Bukan balik macam biasa juga dah. Tak apa. Yang malah solat jemaah tak pergi juga walaupun jadi pak haji dah. Mak hajah pun tak untuk aurat situlah dia tu. Jambu juga keluar lagi dah. Jadi itu dia panggil tanda ada, nak confirm, tak ada siapa boleh confirm. Berbeza dengan orang dulu. Contohnya apabila berlaku korban. Bila apa? Bukan kalau bila berlaku peperangan, ya, kita dapat harta, kita akan letak harta tu dimakan oleh api begitu ya. Ataupun bila kita buat satu pengorbanan contohnya, maka yang diterima oleh Allah diangkat, yang tidak diterima dibakar atau dimakan oleh api. Fatakulunan ma tuqbalu minah. Maaf. Dalam hadis kita, fatakulunan ma tuqbal. Hak diterima maka api akan ambil. Bakar hilang. Wa tada' ma lam yutakab. Hak tak ambil, hak tak terima, pakai duduk situ. Jadi orang kata, awak korban awak tidak diterima oleh Allah. Sebab itulah duduk ada kat situ. Ambil balik. Yang diterima dibakar oleh api. Jadi umat dulu timbullah cerita masalah korban di antara Qabil dengan Habil, kan? Qabil dengan Habil itu yang diterima Allah Taala ambil dia punya korban dia, yang tak terima siang kat kita. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita hidup ni Allah Taala sembunyikan rahsia kita, tak usah minta nak dedahkan rahsia. Kita kalau boleh, orang yang kita tak suka, kalau dia mati, kita nak suruh dapat rahsia ke tidak? Biar mayat dia hitam, angkat ke kubur, ada ular dalam kubur. Tu agama drama tanah kubur namanya. Pernah tengok nama tanah kubur? Tengok? Yang tak tengok tu sudah tengoklah, payah marah. Dia pun merebit dia. Tanah kubur ni kalau tengok orang jahat selalu pergi tengok gelap, ada ular tu. Ni orang mati jahat. Allah Taala rahsiakan, jangan duk buka rahsia. Orang jahat setara mana pun kita tak nampak cara dia mati tu, kadang-kadang sama. Tadi saya nak cerita tadi, dua orang mati, sebelah ni orang bukan Islam, sebelah ni orang Islam. Katil yang berdekatan, contoh di hospital, mati dalam masa yang sama. Dua-duanya senyap belakang mati. Kau yang kafir ni menggelopor, bertempik, bila malaikat maut nak tarik nyawa dia dah. Ada tak? Tak ada. Tak tahu apa. Cuma kita boleh tengok aja tanda-tanda husnul khatimah. Ia ni senyum, ada percikan peluh di dahi. Bolehlah kita tengok kesan tanda, tapi nak tengok orang panggil secara fizikal perbezaan tak nampak. Jadi kata alhamdulillah, tuan-tuan tak usahlah minta Allah Taala dedahkan rahsia, biarlah. Sebab dalam kita hidup ni kita percaya kepada rukun iman akan berlakunya hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, akan berlaku hari pembalasan. Hari pembalasan itulah hari yang kita tunggu. Mana-mana yang orang buat zalim kepada kita atas dunia ni, kita tunggu berbicara di hadapan Allah di akhirat. Atas dunia dia lepas, tak apalah. Ramai yang orang zalim atas dunia ni. Berapa ramai diktator atas dunia ni. Dia bunuh orang begitu, berapa ribu orang dia bunuh. Akhir kali dia mati nampak tenangnya, tak ada apa. Mayat dia pula disolat di masjid besar negara mereka dengan dihadiri oleh ribuan orang. Tak ada. Tapi ingat, perbicaraan dia di akhirat besar. Setiap titisan darah yang tumpah, setiap nyawa yang dicabut, setiap harta yang dirampas, dia tak akan lepas. Jadi kita tangguhlah. Hukuman itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak payahlah kita kalut, buat drama tanah kubur, tak perlu. Yang pentingnya kita kena bersedia untuk menerima pembalasan masing-masing dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita nak kena ke orang, kita takut. Kalau orang kena kepada kita, kita nak lawan tak boleh. Kita tunggulah penghakiman ahkamul hakimin daripada Allah yang Maha Adil. Baik, yang ke-40, Allah Ta'ala beri kepada Nabi di antara mukjizat dia jawami'ul kalim. Cakapan yang pendek, makna panjang. Ini kelebihan dia.
Wa faqal Arab fi fasahatihi wa balaghatihi. Orang Arab lain tak boleh ikut bahasa Nabi. Terlalu tinggi dia punya balaghah. Jadi Nabi kita cakap pendek, makna dia panjang. Contohnya, Nabi SAW ajar doa kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Muaz, mu jangan tinggal lepas solat baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para jemaah sekalian, kalau kita baca hadis ni, satu hadis ni, sepotong hadis ni, 3 malam, 3 kuliah baru habis dia punya perbahasan. 3 kuliah boleh. Itu kalau saya lah, kalau mungkin ustaz lain, 1 bulan boleh syarah lagi. Betul tak? Imam Syafi'i sampai di Madinah, dia dengar satu gurauan Nabi dengan budak-budak, dengan kanak-kanak kecil. Budak ni duk main burung. Sukalah dia. Bila Nabi balik, budak tu menangis. Abdullah ni menangis. Burung dia mati. Nabi kata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughir. Abu Umair. Nabi gelar ke budak tu Abu Umair. Walaupun dia budak, tapi boleh diberi gelaran. Apa jadi dengan burung kau? Diceritakan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah bila sampai di Madinah, dia teringat ke hadis ni daripada lepas Isya sampai subuh. Dia berfikir dia telah dapat mengeluarkan 100 masalah, 100 masalah daripada satu kata-kata ya Aba Umair ma fa'alan nughir. Nah, itu dia panggil kelebihannya, betapa besarnya mukjizat Nabi SAW. Al-jawami'ul kalim, kata-kata dia pendek tapi makna dia panjang. Karena itulah para ulama mengatakan bahawa di antara doa yang terbaik, doa maksur. Zikir yang terbaik, zikir yang maksur, zikir yang kita ambil daripada Al-Quran, dan zikir yang diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Itu yang terbaik, nak banding dengan zikir-zikir yang disusun oleh para ulama yang biasa. Sebab Nabi ada mukjizat, nama dia Jawami'ul Kalim. Jadi para jemaah, usahalah tingkatkanlah kekuatan semangat kita untuk apa? Untuk kita beramal dengan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Ada buku yang saya usahakan untuk tuan-tuan, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni berapa kali dah kita bagi kat sini. Saya rasa orang sini semua dah ada Perisai Muslim. Ada ke tak ada? Dapat dah? Ada lagi yang belum dapat? Mana? PDF lah. Bagi PDF, nanti saya bagi ke pengurusi. Tolong masuk dalam grup ni, Perisai Muslim, ambil ya, bagi semua kepada keluarga. Sebab menarik. Perisai Muslim ni kita boleh masuk dalam handphone. Kita pergi mana-mana, contohnya, tengok orang sakit. Nak baca apa Nak tanya dia makan ke minum, dia tak makan sebab dia sakit. Nak tanya dia makan ubat, aku bukan doktor. Nah, yang patut kita bertanya dia apa? Solat ke ada belum? Kita doakan dia. Nak baca doa tak ingat? Tekannya dalam Perisai Muslim, sakit tulis keluar doa untuk orang sakit, doa kita sendiri sakit, doa apa-apa doa kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, beramal dengan sunnah sebab dia ada jawami'ul kalim, bahasanya pendek, kalimahnya pendek, maknanya panjang. Alhamdulillah. Yang terakhir, alhamdulillah, wa kama faddalu ala anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar, kata di Izzuddin, sebagaimana Nabi Allah Ta'ala beri Nabi kita mengatasi para Nabi yang lain di kalangan manusia, faddalahu ala man istafahu mirusi min ahli sama'i wa malaikatihi. Nabi juga sallallahu lebih kelebihan dia lebih daripada para malaikat di langit. Untuk Nabi saja lebih daripada para malaikat di langit. Jadi perbahasan dia di sini panjanglah. Kerana itu kata di Izzuddin, 41 kelebihan ini adalah daripada riwayat-riwayat yang sahih, sama ada secara nasi ataupun istinbat. Kita kata jazakallahu khaira ya Syekh Izzuddin. Allah Ta'ala lah beri darjat yang tinggi kepada tokoh-tokoh ulama kita. InsyaAllah tuan-tuan yang belum ada kitab ini boleh carilah. Nama dia 41 kelebihan Nabi SAW, dan huraiannya boleh tengok dalam rakaman kita ni daripada awal sampai ke akhir. Alhamdulillah, pada hari ini 25 Muharram 1448 khatamlah kita kitab ini, dan kita ijazahlah kepada siapa-siapa saja yang nak balik baca di rumah untuk ajar kepada anak-anak. Semoga kecintaan kita kepada Nabi SAW melayakkan kita untuk mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.